Pukul 5.35 pagi. So ride kali ni kita orang keluar awal sikit kerana telah mendapat satu berita bahawa kita di sebelah utara Semenanjung panas sangat. So kita terpaksalah gerak pagi sebelum melanda. So hari ni ride kita ke utara Semenanjung, iaitu ke Kedah, menggunakan skuter RT3. Seperti yang kita katakan tadi, dapat anda lihat keadaan agak gelap kerana kita masih lagi ketika ini sebelum pun subuh lagi. So kita bergerak jam 5.30 pagi untuk mengelakkan kata orang tu kena panas yang amat sangatlah, panas yang agak ekstrim ketika dalam perjalanan ke utara nanti. Ini pula, ini adalah seperti ritual saya, yang mana kalau saya akan keluar, sama ada keluar bekerja ataupun outstation, saya akan membuat kata orang tu lintas hormat lah macam ni. Lalu depan blok, dan kebetulan rumah saya itu menghadap jalan besar ni. Jadi ketika ini yang tinggal di rumah adalah anak bongsu saya. So kita lambai-lambai dulu lah sebelum pergi. Okey, perjalanan kita untuk ke utara Semenanjung, saya memilih laluan ataupun jalan menggunakan Lebuh Raya Plus, yang untuk pagi-pagi ni saya mengharapkan trafik agak sedikit lancar dan tidak terlalu banyak kenderaan atas jalan raya. Jadi kita akan terus mengalah ke Perak, dan daripada Perak kita akan terus melintas ke Seberang Perai ataupun Penang, dan terus saja ke arah utara. Lepas pada Penang terus sampai ke Sungai Petani. Inilah destinasi yang nak kita tuju pada hari ini, dan kami akan terus ke Aman Jaya Mall, yang mana ia terletak di Sungai Petani, kerana event ini berlaku di tempat letak kereta bersebelahan dengan Aman Jaya Mall. Jadi kita akan merancang untuk berhenti somewhere dekat Perak, dan saya menjangkakan berehat sekejap lah seketika di kawasan Tapah, arena Tapah lah. Shot ni diambil ketika kami telah pun selesai berehat di Petronas Tapah, kerana saya dapati di arena Tapah ramai sangat yang berhenti rehat. Rupanya waktu tunggangannya atau waktu ride ini adalah hari Jumaat, dan saya pergi terus ke bahagian stesen Petronas, kerana di sana ada tempat lepak sikit, ada kerusi-kerusi dan meja yang boleh digunakan oleh mereka-mereka yang ingin berehat di sana, terutama pada para bikers. Ada slot untuk kita charge phone, semua ada disiapkan di situ. Sangat lengkap lah bagi saya stesen Petronas Tapah ni. Jadi kita pun rehat lebih kurang dekat sejam, dan mula bergerak waktu ni, kalau tak silap saya, dalam pukul 8.30 pagi, lebih kurang macam tu, 8.45 pagi. Dan teruskan saja ke Sungai Petani.
antara laluan yang paling ikonik ketika melakukan perjalanan ke utara, anda mesti melalui Terowong Menora ni. Okey, sekali ni saya nak mengatakan tentang perjalanan dalam Terowong Menora ni. Saya ingin ingatkan pada para biker supaya berhati-hati sikit, kerana jangan sekali-kali melebihi kelajuan 80 km sejam dalam terowong ni. Kerana dah ada kawan-kawan yang dah kantoi kena hantar surat cinta, siap dengan gambar. Lihat ni, daripada kalau masuk keluar daripada Terowong Menora ni ada tulis tu 80 km sejam dan ada kamera. So hati-hati, kerana bukan saja dalam Terowong Menora, di luar ni kita turun pada ni juga penuh dengan mereka-mereka yang suka hati dia nak masuk ke kanan, dia tak tengok belakang. Dan of course lori-lori yang besar ketika penurunan bukit keluar saja pada Terowong Menora ni. So tolong hati-hati. Inilah area mereka kerap hantar surat cinta. Maka dipendekkan cerita, kita pun telah sampai ke exit bahagian utara ke Sungai Petani. Jadi ada dua exit, satu exit selatan dan kita ambil ni adalah exit utara. Ketika ni kita pun telah sampai, hampir sampai sebenarnya ke destinasi yang kita tuju. Tapi macam saya tulis kat situ, walaupun jam baru pukul 10.30 pagi, matahari dah terasa membakar sebelah kanan muka saya ketika ni. Lihat tu, matahari terang, lihat di bahagian langit, seolah-olah tiada awan langsung sekepul ke atas tu. Jadi panas terus direct. So kita pun sampai ke Sungai Petani belah utara di Plaza Tol, dan dapat anda saksikan juga dalam ni yang mana destinasi ni sebenarnya hampir dengan Plaza Tol, kerana ianya berada di sebelah kiri. Dan apabila itu keluar dari laluan motosikal ni, laluan yang agak mendebarkan bagi para bikers kerana bakal selalunya ada benda yang menunggulah kat situ kan. Tak apa cek putih, dia cek biru lah. So ini adalah laluan keluar. Alhamdulillah lain clear, dan kita pun telah sampai sebenarnya ke destinasi yang ingin dituju. Dan perhatikan pada sebelah kiri skrin anda, disitulah sebenarnya Aman Jaya Mall dan kedai-kedai yang boleh dikatakan hipster je lah kat belah sini. Ada sebelah kanan dan kembali belah kiri, ada Uniqlo, dia ada semualah yang hipster, ada Coffee Bean, dia ada apa lagi kat situ. So ni Aman Jaya Walk ya, dan itulah dia simpang untuk masuk ke Aman Jaya Mall. Jadi kalau mereka yang masih tak tahu lagi tu, di sebelah kanan tu bangunan yang besar putih itu adalah Aman Jaya Mall, dan di sebelah kiri ni, di sebelah McDonald ni adalah car park ataupun open car park yang juga dikatakan Aman Jaya Mall yang punya. Tapi kawasan belah kiri ni kerap dilakukan aktiviti outdoor yang besar, aktiviti besar seperti santai anak utara pernah dibuat di sini, gathering kelab-kelab kereta, Subi Fest lah, apalah, semua ada di sini. Galeri kereta selalu buat report kalau banyak gathering kelab kereta kat sini. Jadi sebenarnya saya terlepas ni sempang dia, so buat kerja bodoh sikit untuk U-turn lah.
Okay, kita berada di Carnival CHJ Motors yang menyambut anniversary-nya di Sungai Petani, Kedah. Ikuti saya. Okey, kok lah korang tertanya-tanya CHJ Motor ni siapa kan? Okey, dia orang ni kira untuk event ni dia orang celebrate 55 tahun kewujudan syarikat ni. So inilah founder dia. Dan kemudian sekarang ni long service member dia. So dia punya cawangan-cawangan yang dia ada kebanyakannya berkumpul di sebelah utara, di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Dan dia bermula pada tahun 1971. Inilah kedai dia asalnya. So dia dapat beberapa award daripada manufacturers. Ada daripada Honda, daripada Yamaha pun ada, daripada Suzuki ada, daripada Modinas. Kira top je lah kat belah utara ni. So ni event dia yang dia orang buat. Dan untuk pengetahuan korang, ini dia orang buat carnival yang agak besar. So dia ada macam-macam. Dia ada Simat. Saya silap Simat dengan CHJ Motor ni satu company. Okay, so dia ada gerai-gerai menjual-jual. Dan di sana tu ada untuk kanak-kanak lah tu. Litar tunggangan mini. Okay. Dan kita akan berjalan-jalan ke bahagian-bahagian lain buat carnival ni. Sementara orang belum ramai, sementara event ni belum start. Pada waktu video ni diambil pukul 5.30. So, eventnya akan bermula lebih kurang dalam pukul 6 nanti. So, ini antara beberapa perkara lain yang sedang dibuat. Ada gerai-gerai. Tu dia. Dan itu biasa. Carnival ni juga dibuka untuk public ya. Cuma saya tak sure untuk berapa hari. Dan di sini adalah gerai-gerai yang menjual atau mempromosikan barangan motor, aksesori. Yang belah sana tu ada game-game lah tu. Tu ramai beratur tu. Confirm ada game-game lah. Dan di sini adalah aksesori. Ini daripada Gregshaw. Yang belah sana tu, jual rumah pun ada. Ni jual rumah ni. OIB. OIB lah. Dan kempen servis percuma. Yang ini daripada CHJ Motor sendiri. Tapi adakah ada servis percuma motor campur-campur? Saya nampak sini semua daripada barangan minyak hitam yang digunakan ni yang malu. So saya rasa ni untuk pengguna Yamaha je kot. Dan ini adalah kedai motor tu sendiri, menjual motor-motor sekali di pasaran. Ini dia punya maskot. Ini motor-motor sekali yang dijual di kedai-kedai mereka. Alamak. Ada kembar ke? Kan. Handsome betul lagi. So, ni beberapa jenama motosikal yang dia orang jual. Dan juga
sebentar lagi kita akan disajikan dengan beberapa acara yang akan berpusat di pentas utama ni lah. So inilah dia event daripada CHJ Motor dengan sambutan 55 tahun kewujudan mereka di bahagian utara Semenanjung Malaysia ni dengan 35 cawangan. Kita akan kembali kepada anda sebentar lagi tentang acara-acara yang akan berlangsung sebentar lagi. Yang dihormati Superintendent Tuan Saramada, silakan. Tunggu sebentar dulu, kita standby depan dulu. Yes, Tuan Abdul Rahim, Mr. Loh Pok Ken dan Mr. Loh Pok Shen. Sambil disaksikan oleh tetamu VIP yang lain. Okey. Sebentar lagi tetamu VIP kita akan mengangkat tangan. Angkat tangan dulu boleh, angkat tangan dulu. Angkat tangan sini. Ambil foto dulu, angkat tangan. Angkat tangan sini, angkat tangan sini. Okey, angkat tangan sini. Nanti baru 5. Okey. 55 tadi kan, syarat jangan. Okey. Tengok abang kameraman kita. Okey. Okey. Dalam kiraan 3, 2, 1 nanti sama-sama kita letak di situ ya. Kemudian kita saksikan gimmick pelancaran kita. Boleh? Cara berdiri? Boleh, tapi kita jemput semua untuk buat kiraan turun bersama-sama. Boleh ke tak? Tak ada orang jawab sendiri. Kita kira sama-sama. Boleh ke tak? Boleh. Kira dari 30 lah. 30 boleh? 30. Okey, panjang sangat lah. Okey, 3. Okey, sama-sama kita kira. Bersedia? 3, 2, 1. Penganjur telah bermurah hati untuk membekalkan kami dengan tinggal di hotel ni untuk semalaman. Hotel milik mereka je ni. Dan kita buat review bilik kita. Bilik dia agak moden kerana saya pasti bangunan ni agak baru. Tapi dia adalah sedikit sempit. Kan tidak punya tingkap. Dan tapi dia boleh dikatakan hotel bajet yang agak cantik lah. Sebab mungkin bangunan ni masih baru. Okey, kita sekarang berada di kedai motor Abah. Bukan kumpulan Abah yang menyanyi tu, tapi ini kedai motor Abah dengan 1B. Di sini kami berada di kawasan Padang Serai, yang mana ia hanya sekitar lebih kurang setengah jam daripada bandar Sungai Petani dan agak dekat jugalah dengan lebih kurang 20 minit, setengah jam juga dekat dengan Butterworth. Kalau anda berada di kawasan sini, ya, dalam area Padang Serai, anda mungkin dapat mencari kedai motor Abah yang kalau daripada secara visualnya dapat dilihat sini banyak motor gila kat sini. Dan motor yang dihantar di sini kebanyakan motor-motor besar lah. 250, motor klasik dia pun ada ni lah. Suzuki GS ni, saya rasa ni GS 550. Dan Versys KTNS, iaitu saya tak tahu tapi motor superbike tu nampak macam Kawasaki.
So motor besar ada, motor Harley pun ada. So kita mungkin boleh berjumpa dengan owner ni sendiri nanti, kedai motor Abah. Okey, mula-mula boleh tolong bagi tahu nama? Ya, nama saya Abah. Abah, nama kedai? Nama kedai motor Abah juga. Kedai motor Abah. Ya. Itu Abah tu you punya nama lah. Nama sendiri Kalau lah. orang lu panggil kita Abah. Abah lah. Abah bukan Abah lah macam Bukan. bapak lah. ABA, Abah. Abah. Okey, mula-mula sekali kedai ni ada dekat mana? Apa nama area ni? Kedai ni ada di kawasan Padang Serai lah. Padang Daerah Serai. Kulim lah. Kulim lah. Kedai ni buka pun sudah dekat 15 lah. 15 tahun eh? 15 tahun. Wow. Sudah 15 tahun lah. So dekat jadi sini. ejen dealer badal ni berapa lama dah? 10 tahun lebih lah. 10 tahun jual lah. Memang 10 tahun lebih sebab minyak ni memang saya puas hati lah pakai. Customer saya pun ramai yang pakai. Bagus. Itu pasal kita pun jual jugalah. Macam tu lah. Okey, kalau macam saya tengok you punya kedai ni, banyak betul motor-motor besar. Motor ni semuanya motor yang sakit kepala. Motor yang orang tak mau buat tu macam-macam lah. Motor tua sakit kepala. Banyak motor old school lah. Ya. Daripada orang sini? Orang Jojo mai, Kelantan ada, Olostak, Perlis, macam-macam lah. Hantar sini ya? Hendak mai kita buat lah. So, tapi banyak Suzuki motor lama saya tengok. Macam-macam lah. Macam-macam ada. Harley pun ada saya nampak. Macam-macam lah. Apa pun kita buat lah. Tapi mau cepat tak boleh lah. Kena slow sikit lah. Mula-mula saya ingat orang sini banyak pakai motor besar. Terperanjat lah. Ini semua orang luar, Penang, macam-macam lah. Ya. Saya tengok you punya kat dinding tu ada CJ penyertaan. CJ tu kita selalu buat amal. Selalu tolong orang. Macam mana tu? Projek macam mana? Itu macam baru ni buka puasa kan. Kita make club sponsor untuk bagi ada makan. Club, Ada. Apa nama club? Abah PSK. Itulah. Abah adik-beradik. Adik-beradik Abah. Adik PSK. Macam mana Padang Serai Kedah. Padang Serai. Padang PSK. Serai Kedah. Tu PSK tu Padang Serai Kedah. Padang Serai Kedah. Kita punya club ni kala satu Malaysia. Cina ada, Melayu, semua dah. Macam mana dia nak join? Kalau dia nak join? Cuma masuk nama saja, tak ada apa, tak payah bayaran apa. Cuma ada website ke apa? Website ah. Website ke ada, Facebook ke apa? Ada. Apa nama dia punya Facebook dia? Facebook tu nak tanya anak saya pun sama juga. Ada Abah juga tanya anak lu buat. Boleh nanti saya tengok dia. So okey, kita balik pada minyak badal ni kan? Ya. Minyak badal ni sekarang dia gunakan sistem ada QR code SIRIM. Ya. So boleh tunjuk tak you punya? Ada kat atas ni. tu. Atas sikit nampak sikit. Tu dia. Boleh nampak kan dia punya tu. Tu. So ini menandakan minyak ni original lah. Original. Okey. Itulah. So, kalau orang datang sini, boleh tak ajarkan sikit macam mana datang sini? Kalau daripada Sungai Petani ke, ikut mana? Sungai Petani mai dekat tak jauh lah. Ikut mana? Ikut Sidam, boleh turun mai ke sini lah. Ini kalau pada Batu Wad? Batu Wad pun naik highway BKA boleh mai sini. Berapa lama pada Batu Wad? Setengah jam? 40 minit? Lebih kurang tengah jam tu lah. Dekat lah, tak jauh lah. Okey. So, apa lagi bos nak cakap pasal Abah? Kalau nak tahu location saya, buka Google ada kedai motor Abah. Google ada? Ada. Apa nak tulis kat Google tu? Boleh Google tu kedai motor Abah, buka dia ada. Kedai motor Abah ada. Dia ada. Okey, cantik. Macam tu Okey, lah. bos. Thank you very much. Kita akan siarkan nanti dalam website lah. Okey, baik. Selamat pagi. Kerja kami tak habis di kedai motor Abah saja. Kita pun bergerak untuk ke satu lagi workshop yang katanya nama workshop tu One Poor Man Scooter. Tapi kemudian kita mendapat maklumat bahawa nama sebenar tempat tu adalah One Motorsport. Tidak jauh daripada kedai motor Abah tu. Cuma mengambil masa dalam lebih kurang 30 minit. Dan agak senang kalau kita cari melalui Google dan mudah sampai ke One Poor Man Scooter ataupun One Motorsports. Kali ini kami berada di Pekan Penanti, berdekatan dengan Butterworth, berdekatan dengan Tajam. So kita sekarang berada di kedai atau pusat servis motosikal One Motorsport. Dikabarkan bahawa tempat ni macam specialist lah untuk skuter. So kat sini dia customer kurang sikit, tapi dapat lihat 2 skuter ada kat sini.
Dan dikabarkan untuk servis-servis skuter, maintenance ataupun kira main service, heavy service semua boleh buat kat sini lah. Okey. Mula-mula sekali boleh beritahu nama tak? Okey, nama saya Muhammad Syukur bin Muhammad Sobri. Selalu sini orang panggil Acu. Acu lah. Ya. So Acu ni toki kedai ke apa? Tak, saya bekerja. Tapi ada kena-mena dengan toki kan? Dengan awak ni? Ada. Ada lah. Adik lah. Adik-beradik lah. So kira toki kat ni. Okey. Nama kedai ni sebenarnya apa nama kedai ni? One Motorsport. One Motorsport yang dekat signboard tu lah. Ya. One Motorsport. Ya. Area ni apa nama area ni? Sini selalu orang panggil Penanti lah. Nak Penanti dekat, lah. nak senang kenal Kubang Semang, Penanti. Kubang Semang Penanti. Ya. Dia lebih dekat dengan Batu Wat ke atau lebih dekat ke ini apa ni Bukit Tajam? Bukit Mentajam. Bukit Tajam lagi Bukit dekat. Mentajam. Berapa lama ke, berapa jauh ke Bukit Tajam? Setengah jam ada? Tak sampai dalam 15 minit tu. 15 minit Okey, tapi kedai ni saya beritahu dia specialist untuk skuter. Ya, betul lah. So dia punya customer daripada mana selalu datang? Banyak. Banyak Dari merata lah. Selatan, Utara, banyak. Sejauh-jauh customer yang ada datang? Ipoh, KL, Kelantan. Kelantan. Ya. Ya, mungkin boleh beritahu tak apa kelebihannya One apa ni? Apa nama kedai tadi? One Motorsport. One Motorsport lah. Apa kelebihannya sampai orang Kelantan pun datang? Dia orang datang macam satu, dia orang memang customer tetap lah sini yang dulu. Semua tu memang skuter. Ya, semua skuter. Semua skuter Apa jenis skuter pun? Tengok juga yang pelik-pelik juga boleh juga. Ya. Tapi sikit-sikit tu. So kebanyakannya datang repair, cari spare part ataupun cari aksesori. Repair. Banyakkan repair lah. Spare part, aksesori kurang. Aksesori kurang sikit lah. Apa ni, kita sebut tentang minyak badal. Okey. Saya tengok keliling ni memang merata memang minyak badal lah. Saya sebut cakap 90% lah. Betul bang. So apa kelebihan yang dirasakan guna minyak badal? Macam mana ni? Apa kelebihan dia rasa? So far saya pakai, dia boleh tahan lama lah. Customer suka lah minyak ni. Customer suka. At least dia boleh pergi jauh sikit lah. Ya. Pada minyak-minyak lain kan. Macam kalau tukar minyak enjin tu berapa, selalunya kita sarankan dalam 3,000 ke 5,000 kilometer betul. kan. Tapi boleh lajak sikit. Boleh. Ya. Selalu lah saya anggaran dalam medium budget tu dalam 3,000 lah. 3,000 kilometer 3,000 lah. sedap lah. Tapi dia punya harga macam mana? Dia orang customer cakap, dia orang setuju dengan harga Setuju. ni? Ya. Dia tak terlalu mahal, tak terlalu murah mahal, kan? Tak terlalu murah. Tapi berbandingkan dengan dulu pernah jual minyak jenama lain. Tapi sekarang ni saya tengok dekat rak pun memang 90% minyak badal. Daripada segi apa yang rasanya menarik untuk kedai ni pakai dan jual minyak badal? Dia menarik dia bila pakai minyak badal ni, macam minyak dia tak cepat kurang lah. Oh, dia tak cepat terbakar gitu lah. Ya. Itu yang orang suka pakai. Orang suka pakai lah. So, boleh tunjuk tak minyak badal yang baru ni ada stiker steering tak? Ada. Tunjuk yang mana ada atas salah satu lah. Kita ambil fully Tunjuk gitu je. Okey. Sekejap kita close up kejap. So bermakna minyak ni minyak ori lah. Ya. Itu yang penting kita nak tahu tu. Okey, jadi kalau macam orang nak datang kedai ni, macam mana cara dia? Nak datang kalau macam yang berdekatan lah, dia dekat BM ke, dekat apa? Tulis je dekat Google One Motorsport. Dekat Google ada? One Motorsport. One Motorsport. Ya. Terus sampai sini lah. Waktu operasi? Isnin sampai Sabtu. Isnin sampai Sabtu, pukul berapa buka, berapa tutup? 10.30 sampai 7.30 lah. 7 malam Hari cuti? Cuti Ahad je. Ahad saja. Ya. Cuti Ahad je.
Okey, terima kasih banyak. Sama bang. Okay, right. So, Alright. kalau siapa yang berminat boleh datang ke One Motorsport untuk servis dan dia orang specialist untuk skuter. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Sama. So, ni studio apartment Mark Co-Living by Colby Cat. So, dia studio apartment lah. Masuk tengok bilik tu, bilik tidur, peti ais, TV. Dan ni kita punya view. Okay, nampak KFC bawah. KFC. Seberang jalan. Tu apa lah? Oh, Shell. Ni kamera tajam. So, satu option kalau tak nak stay dekat pulau lah. Sekarang kita duduk di tingkat 16. So, ini dia Mak Living ni, dia punya kad password. Okay lah. So, ada meja lipat sebagai meja makan. Kita tengok bilik ayak. Oh, dua bilik ayak. Sempur kecil. Shower. Jamban. Rumah ni macam lah. Rumah ni macam satu apartment yang telah dibagi dua lah. Ada almari ni untuk letakkan baju, nak gantung. Almari 3 pintu. Oh, almari dua almari setengah untuk tak bagi baju lipat. Ya, sama macam dekat sebelah tu. Cuma dia tak ada hanger. Yang ini ada hanger. So, rate dia semalam yang kami dapat pada booking.com. Memang setiap kali kita travel, kita ambil booking.com lah. So, kita akan letakkan harga di bawah. So, okay, ni studio apartment kita orang untuk malam ni.
Okey, kita orang ambil keputusan nak balik ke KL ni daripada utara, nak lalu WCE pasal tak nak lalu dua jalan yang sama kan, boring tak. Ni pun jalan plus utara selatan ni dah beribu orang tahu jalan ni rupa macam mana dah. So kita orang balik lalu WCE daripada Cangkat Jering yang exit tadi, so masuk ke WCE. So tak sure nak berhenti isi minyak kat mana yang mungkin RNR dia sebanyak RNR dekat plus ataupun mungkin kurang, so kita nak try. At the moment dalam tangki saya ada 12 liter lagi daripada 17 liter, so patutnya boleh pergi dalam 400 km lagi lah, lebih kurang boleh sampai KL patutnya, tapi tak tahulah untuk keadaan. So kita adventure go on. Untuk sebahagian pertama laluan ataupun lebuh raya WCE ni daripada Cangkat Jering, saya boleh katakan bahawa pemandangan di sini agak menarik juga kerana dipenuhi dengan background hutan-hutan, sama ada belukar ataupun hutan lah. Tak adalah balik-balik saya tengok kelapa sawit kan, pokok getah ya. Dan pemandangan macam sekali tadi adalah sangat menarik di sini, dan sekala-sekala kita disulami dengan laluan di antara Bukit Bukau. Jadi kalau macam saya katakan tadi, pemandangan di bahagian utara WCE ini agak picturesque lah, agak menarik dan agak cantik pemandangannya. Apabila kita telah mula masuk ke kawasan Selangor, di situ lebih flat lah katanya, sebab banyak benang-benang pun di kawasan Sungai Besar ataupun Sekincan kan. Jadi di kawasan ni masih lagi dalam daerah Perak, tanah negeri Perak, jadi pemandangannya lebih berbukit bukau. Minyak tak ada apa? Pagi lagi. Ada arena tak siap pun lagi tadi. Bukaan ada orang buka dah.
itulah dia insiden yang dapat kita lihat terjadi di gerai tersebut. Walaupun bagaimanapun kita telah pun sampai ke penghujung video yang mana dapat anda lihatkan di sini bahawa ini telah pun mula memasuki kawasan ataupun sepadan negeri Selangor, yang mana kita dapat tahu highway WC ini sebenarnya kalau di bahagian jalan yang betul tu hampir tiada arena. Tapi kalau apabila kita mula memasuki kawasan berdekatan dengan Selangor, laluan yang tidak betul ini, anda dapat saksikan terdapat beberapa pam minyak telah pun ataupun stesen minyak mula kelihatan di tepi jalan. Dan saya rasa ini adalah satu tempat yang mana anda perlu juga untuk berhenti, kerana mungkin kapasiti minyak anda boleh sampai ke Selangor atau Shah Alam atau Kuala Lumpur, tetapi untuk merasakan diri dengan lebih kata yakin menunggang atau memandu dalam keadaan yang lebih baik, ada eloknya kita mengisi minyak untuk kali terakhir sebelum sampai ke destinasi atau rumah anda. Jadi ini dapat juga anda lihat di sini bahawa pam minyak atau stesen minyak Petron ni dan juga Shell yang ada di sebelahnya agak penuh kerana disebabkan oleh ketiadaan ataupun petrol pam yang hampir tidak ada lah sepanjang perjalanan menggunakan WCE. Não cessa no fim de semana.